Tahun ni dah masuk 3 tahun lah. Aku tak puasa dengan sahabat-sahabat aku. Aku tak raya dengan mereka. Mungkin tahun ni pun tak dapat juga nak raya dengan kawan-kawan aku. Aku rindu semua benda tu. Aku rindu semua benda tentang sahabat aku. Masing-masing dah buat haluan masing-masing. Dulu mungkin tak ada duit, tapi ada masa. Sekarang mungkin semua dah ada duit masing-masing, tapi masa tu dah tak ada untuk kami berjumpa, untuk kami duduk sekali macam dulu. Kalau dulu seronok terawih sama-sama. Walaupun yalah tak ada lah cukup 23 tu, tapi benda tu semua sekarang aku teringat, aku rindu benda tu. Lepas tu boleh buka puasa sama-sama, share makanan yang kami beli. Seronok sangat-sangat. Lepas tu habis terawih, moreh sama-sama. Rindunya zaman mengaji tu. Rindu sangat-sangat. Bilalah aku boleh jumpa mereka. Lain kali tempat tidur tu bagi kemas. Baik tuan, faham tuan. Dah, beri. Dalam masa 30 minit, saya nak kamu berada di padang kawat. Baik tuan. Nak ya. Oh. Berehat je. Lagi 30 minit dia nak panggil aku pula. Pak Andir lah. Hello. Hello, Assalamualaikum ni. Sihat ke? Aku macam ni lah, sihat je, Alhamdulillah. Duduk kat kampung, duduk buat kerja kampung ni. Duduk jaga kampung lah aku. Apa? Tamat latihan bila? Latihan Aku tamat latihan kira-kira balik lebih kurang 2 bulan lebih kurang macam tu lah. Oh, 2 bulan lagi. Lepas tu raya puasa tahun ni macam mana? Balik ke tak? Puasa tahun ni aku tak pasti lagi lah Pak Sebab kami pun tak ada notis boleh balik ke, boleh pulang bermalam ke apa, tak ada pun. Tengoklah Pak kalau ada rezeki tu ada lah, aku sampai naik tak ke, naik apa-apa lah. Mereka nak buat reunion ke apa? InsyaAllah tengok macam mana. Kalau komanda baik, dia bagi kami balik lah. Kalau tak baik, apalah, tengoklah macam mana sentuhan tu. Okay. Kalau macam tu tak apa. Okay, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Besar. Lagi 5 minit. Ni dah. Lepas tu sampai dia pula. Aziz, mana Aziz? Okey, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tajuk perbincangan kita di dalam kelas kali ini adalah pengenalan diri.
Cuba ikut saya cakap. Pengenalan diri. Pengenalan diri. Okey, bagus. Okey kelas. Sebelum tu saya perkenalkan nama saya. Nama saya Abdul Wahab. Nama saya apa? Abdul Wahab. Okey, Abdul Wahab. Okey. Kamu boleh praktikkan untuk tanya kepada kawan-kawan kamu siapa nama dia dan tinggal di mana, umurnya dan suku kaumnya siapa dia. Okey, boleh. Kamu nama apa? Aku nama Develo. Kamu nama apa? Aku nama Ahmed. Oh, Kamu suku mana? suku siapa lu? Hello? Hello. Assalamualaikum Aziz. Ya, waalaikumsalam. Farhan. Oh. Ya, awak ada apa? Oh ni. Aku nak tanya ni pasal cuti hang. Macam mana? Balik ke tak? Raya ni. Cuti insya-Allah. Tak awak je pasal apa? Nak tanya apa? Oh, balik raya. Balik raya lah. InsyaAllah balik raya ni kalau tak ada apa-apa bagi tahu Lin. Awak nak berkumpul ke? Lah. Biar korang kumpul semua lah kawan-kawan sekolah dulu. Lama dah kita tak jumpa. Sekali-sekala apa salahnya kita jumpa. Oh. Tu kalau kata nak berkumpul, hak yang lain semua balik ke? Oh, semua jadi. Okey, baik. Ni ada mana ni? Saya ada kat Afrika je tak balik je ni. Oh, Afrika. Tunggu cuti lagi 2 minggu baru balik. Okey. Nanti apa-apa aku ni. Aku call hang balik . Okey. Baik. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam. Mia dah. Aziz dah. Paling lagi lah. Ni pun hujan lah ni. Okey kelas. Semua dah masing-masing sudah kenal sama-sama kawan sendiri ya? Okey. Tanpa kita melengahkan masa, marilah kita teruskan kelas kita. Kuang Hakim tak call lagi. Call dia puasa . Balik tak balik lepas ni raya. Ikuan. Faham. Hello. Assalamualaikum Ikuan. Waalaikumsalam. Ni dah lah aku nak tanya pasal raya ni. Balik tak? Raya. Rasa dah. Kalau tak ada apa tu, boleh ikut. Lepas tu kan duduk dengan siapa? Dengan siapa dia lagi? Zuri. Oh, ngap malah hok. Elok duduk bilik tak sekali. Aku Pan, aku. Pan. Weh, Zuri. Nah, sihat lah. Sekali dengan Ikuan lah. Dia sekali dengan Ikuan. Apa ni? Apa ngaji kat mana lah ni ? Macam mana? University of London. University of London. Dia. Oh, London tu. Weh, tak padang hang boleh pergi London tu. Weh. Tak apa ni aku bagi kat Ikuan lah. Aku ada nak ada kerja sikit ni.
Long, Macam mana? Balik tak? balik ah. Dia bukan apa kan. Kos sikit lah. London Malaysia kan. Dia macam ni, kami tunggu ada orang sponsor lah. Kalau ada orang sponsor balik Malaysia tu, insyaAllah lah balik. Kalau nak guna duit poket, teruk ke lah. Hak lain-lain macam mana kan mereka ada. Ni lah, Amal Akil. Oh, ni apa tu lah. Tak tahu mereka tak confirm ni. Tu yang aku nak tanya hampa tu balik ke tak? Mereka pun tak confirm lah. Apaan tengok je lah. InsyaAllah ada rezeki. Aku balik lah. Mereka je tak main rumah kan. Tak apa, nanti apa-apa beritahu lah ya. Okay. Alright. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Tak tahu balik ke tak. Tidak lah. Sebab tak ada orang beli. Orang lain mau ada kerja masing-masing lah. Boleh. Tengok lah macam mana rezeki Tuhan. InsyaAllah kita balik. Ini pun tak siap lagi nak balik tu. Tak apa. Buat pergi jadi. Ikuan call dah. Nanti siapa dia ya? Akil. Mana Akil? Hello, Assalamualaikum barista. Waalaikumsalam, Pak. Biasa aku dah lah soda dah tadi ni. Macam mana? Sihat lah? Alhamdulillah, sihat je macam ni lah aku. Tak kurus, tak gemuk. Apa ni nak tanya hang ni, call ni pasal nak tanya lah. Nak dekat raya dah ni. Hang macam mana? Raya balik tak? Ish, aku tak sure lah aku balik ke tak, Pak. Aku tengok rezeki lah macam mana aku balik ke tak. Oh, tak tahu lagi lah. Okay. Tak apa, nanti apa-apa beritahu boleh lah. Ya, baik. Ni pun bos aku suruh closing ni. Okay lah. Kalau macam tu ada apa-apa lagi, call aku lah. Okay. Assalamualaikum. Okay, baik. Waalaikumsalam. Kemarin Ikuan call dah. Akil pun call dah. Tinggal Amal je lah. Mana Amal ni? Orang Indo ni mana ni? Okay. Tak dapat. Sekali lagi. Assalamualaikum sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak An. Tak ada lah, sajalah aku call pasal nak tanya pasal kan nak dekat raya dah ni, 2 minggu lagi nak raya tu yang tanya tu. Hang balik ke tak raya tahun ni? Oh, raya tu ni lah. Aku tak tahu ya Pak An. Jamiah aku tak keluar notis pun ni masa raya. Nanti kalau apa-apa aku beritahu hang lah. Itulah, dia ingat nak ajak kumpul lah. Kita pun lama dah tak kumpul. Oh, hang dah call yang lain dah. Geng-geng ikut apa semua tu hang call dah. Kalau tak call yang menteri, call mereka dulu. Sebab aku ni tak sure lagi lah. Sebab yalah, duk seberang kan. Bukan duk sekali kan. Oh, hal lain call tu call dah lah. Tapi hang nak balik tu tak tahulah siapa dia.
Tu yang call hang kali tu nak ajak pakat-pakat balik lah. Hak lain semua call dah. Tak tahu balik ke tak. Oh, faham. Tak apa apa kau macam tu. Doa-doa lah aku. Pergilah aku dapat rezeki balik. Aku pun nak balik ni. Nak raya rumah agak, rindu rumah. Okey. Tak apa. Nanti apa-apa bagi tahu lah. Minta maaf lah kacau hang kok duk kelas lah. Tak ada apa, aku tengah merojaah ni. Kosong tengah merojaah ni. Baiklah. Okey. Apa-apa bagi tahu ni. Okey, baik. Assalamualaikum. Faan. Minta boleh lah balik kampung. Rindu juga nak main kampung, nak raya kampung kan. Minta lah kan. InsyaAllah, moga ada rezeki. Kampung. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Siap, Pak. Kawan-kawan tak balik ke? Tak tahu dah. Hari ni ada korek bagi raya sikit ni. Sampai banyak lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah Akbar, anta ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya. Cikgu balik. Balik juga oi. Balik juga oi. Makan kau je. Ada. Ayo, silakan. Duduk masuk duduk. Ada. Tak lagi. Ambil tu dia kata balik tau. Tahu balik lah. Alah. Ya orang Singkong beli balik. Oh, ya. Ni. Tempoh minum. Allah ya. Mana tu air? Baik. Masuk. Semua ready ya? Okey. Ready. Kami daripada kelas Nawiana 2025 bersama Atuk ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.